Aish pun ada kat sini ke? Hani. Aish datang hari ni mesti sebab nak tengok hari sukan sekolah kita kan? Mestilah. Aish tak sabar nak tunggu hari sukan hari ni. Aish nak tengok semangat kesukanan pelajar kita. Korang rasa tahun 2026 ni rumah sukan apa yang bakal jadi juara? Kalau korang nak tahu, korang kenalah sentiasa bersama kami hingga ke hujung video. Sebelum itu, saya ni Aish. Saya Zara Tihani. Kami wartawan anda pada hari ini dan anda sedang menonton Shots TV. Make me feel alright. Jump right back into my heart. 'Cause we can dance the night away. Make me love you through the hate. Ain't no need to be afraid. Still hear your voice tonight. Make me feel alright. Jump right back into my heart. 'Cause we could dance the night away. Make me love you through the haze. Ain't no need to be you. I knew that we were bound to fall apart, but always kept you deep inside my heart. Maybe someday you'll forget the past. Still hear your voice tonight. Make me feel alright. Jump right back into my heart. Cause we could dance the night away. Make me love you through the haze. Ain't no need to be afraid. I want you bad, I do. You're coming back, cause I still hear your voice tonight. Make me feel alright. Jump right back into my life. I think about you, I really do. I keep on running back, I'm running back to you. I think about you, I really do. I keep on running back, I'm running back to you. Still hear your voice tonight. I still hear your voice tonight. I still hear your voice tonight. Make me feel right. Jump right back into my life. I do. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama dengan Tuan Pengetua SNK Istana Raja Kasum, iaitu Tuan Haji Junaidi bin Osman. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPN 2026-2035 menekankan keseimbangan sosial, emosi, dan sosial dan rohani. Jadi soalannya, bagaimanakah hari sukan ini dapat membantu dalam mencapai matlamat RPN? Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga Syab, terutamanya datang kuasa, pengelola perjohanan sukan ke-23 SMK Istana Raja Kasum. Tujuan yang tersirat ataupun yang tersurat daripada kejohanan ini memang terangkum dalam RPN Rancangan Malaysia Pendidikan 2026 hingga 2035, di mana dengan melalui rancangan ini dapat mengembangkan bakat dalam masa yang sama, membentuk saksiah yang dapat kita jana daripada kejohanan olahraga ini. Jadi yang terlibat dengan 5P itu berakhlak, berkemahiran dan sebagainya lah. Jadi di sini juga kita tengok sikap kita ataupun saksiah kita melalui kejohanan ini, tengah semangat bekerjasama. Bekerjasama itu pun merupakan salah satu daripada ciri-ciri yang ada dalam RPN ini, iaitu beradab dan sebagainya lah, ya, berakhlak dalam untuk menentukan bakat. Jadi dengan kejohanan sukan ini kita menerapkan daripada awal tentang semangat kerjasama, semangat ingin menang, semangat tidak mahu kalah, menunjukkan bakat masing-masing, kemahiran masing-masing dalam mencapai kemenangan dalam kejohanan. Memburu kemenangan, mempamerkan berkemahiran ini merupakan salah satu cara yang terbaiklah bagaimana kita meningkatkan ataupun membina karakter insaniah di kalangan murid-murid kita. Terima kasih. Soalan yang kedua,
Apakah strategi sekolah untuk memastikan semua murid termasuk yang kurang aktif terlibat dengan acara sukan? Okay, di antara perancangan sekolah sebagaimana yang kita selalu laungkan, kita ada fokus kita. Fokus sekolah kita ialah nyala rasa kecemerlangan dan kemenjadian murid. Ya? Dari mana kita ada 8 fokus. Dan di antara 8 fokus tu, fokus kita yang ketiga ialah kecemerlangan co-curriculum. Maknanya semua kecemerlangan curriculum ini kita tetapkan daripada awal lagi KPI dia, mana murid kita mesti semua terlibat. Kecuali yang ada masalah kesihatan yang kronik lah. Dengan perancangan daripada awal pada segi jadualnya, susun atur aktivitinya, kepakaran guru-gurunya dan penglibatan murid-muridnya berdasarkan bakat dan minat yang ditetapkan. Jadi contohnya pada tahun lepas kita dapat kecemerlangan A dalam PJSK 99 poin lebih, ya. Jadi perancangan kita pada tahun ini nak lengkap 100%. Tapi kalau ada lagi yang halangan seperti sakit dan sebagainya, kita cuba atasilah. Itulah di antara perancangan kita supaya semua sekali murid-murid kita terlibat dengan aktiviti sukan ini, khususnya dalam aktiviti co-curriculum berdasarkan keupayaan masing-masing. Tapi semua mesti terlibat. Terima kasih Tuan Pengetua kerana sudi bersama dengan kami. Pada kali ini pula, kita bersama-sama dengan Puan Hajah Nalalani binti Muhammad Yassin selaku JPK Co-Curriculum SMK Seterana Hajar Kasum. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pandangan Cikgu sendiri, bagaimanakah aktiviti seperti Hari Sukan dapat membantu dalam pembangunan murid? Pertamanya, saya mengakamkan ucapan terima kasih kepada Syaks TV kerana memberikan ruang untuk cikgu melontarkan idea pendapat tentang perjalanan ataupun program Hari Sukan SMK Seterana Hajar Kasum bagi tahun 2026. Pada pendapat cikgu, sukan ini merupakan satu program yang boleh menjadi pemangkin kepada pelajar, bukan sahaja dari pembangunan fizikal, tetapi dia banyak membentuk pelajar dari segi disiplin, meluahkan kreativiti dalam usaha menjayakan pencapaian rumah sukan masing-masing. Dalam masa yang sama, cikgu melihat bahawa budaya kerja berpasukan itu sangat kuat, ya, melahirkan pelajar yang berdisiplin dalam usaha setiap rumah sukan itu untuk mencipta kejayaan pada rumah mereka. Jadi soalan seterusnya, bagaimana kita boleh memastikan bahawa semangat sukan yang ditanam pada hari ini akan menjadi bekalan hidup murid pada masa akan datang? Okay, satu soalan yang bagus, ya, berpandangan jauh. Pembinaan diri, pembinaan sasiah diri, disiplin dalam diri, budaya kerja berpasukan yang cikgu sebutkan tadi, berhadapan dengan masyarakat iaitu berkomunikasi dengan rakan dan juga guru-guru serta staf di SMK Seterana Hajar Kasum ini sebenarnya dapat membentuk karakter pelajar itu sendiri secara lebih luas, ya, secara lebih besar, dan ini merupakan satu laluan pada mereka untuk menempuh cabaran dalam kehidupan mereka apabila mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan, ya, apabila mereka keluar dalam masyarakat yang lebih besar. Jadi dia dah terbiasa dengan adab, dengan disiplin, dengan sikap hormat, menghormati orang lain, boleh memberi dan menerima. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat baik untuk dibina dalam diri pelajar itu sendiri dan boleh bawa ke alam pekerjaan dan alam kehidupan yang lebih luas, insya-Allah. Baiklah, terima kasih Cikgu atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi. Pada kali ini kita bersama-sama dengan penerima anugerah olahragawan iaitu Saudara Akifati. Assalamualaikum Saudara. Waalaikumsalam. Baiklah, soalannya, bagaimana anda membuat persiapan untuk menghadapi acara sukan sehingga berjaya mencapai gelaran olahragawan? Saya membuat latihan yang konsisten, menjaga pemakanan dan berehat dengan secukupnya. Saya juga mempelajari dan memperbaiki kelemahan-kelemahan saya untuk menjadi yang lebih baik. Pada saya sebagai untuk menjadi olahragawan perlulah mempunyai semangat dan usaha yang bersungguh-sungguh.
Terima kasih saudara. Pada kali ini, kita bersama-sama dengan penerima Anugerah Olahragawati iaitu Saudari Dania Alisha. Assalamualaikum Saudari. Waalaikumsalam. Jadi soalan pertama, apakah momen yang paling mencabar yang saudari lalui sepanjang risukan ini? Momen yang paling mencabar ketika saya hampir terseliuh. Kaki saya hampir terseliuh waktu saya lari 200 meter. Jadi soalan kedua, apakah kata-kata semangat yang saudari pegang sehingga mendapat anugerah ini? Kata-kata semangat ialah macam saya nak banggakan ibu bapa saya lah, dan adalah satu motivasi yang saya pegang, never give up till you achieve the achievement. Okey, terima kasih saudari atas perkongsian. Johan dipersilakan. Ain Patrika PT Muhammad Fauzi dan Lemah Wera. Johan disandang oleh Muhammad Azif dan Muhammad Kabir dari Lemah Wera. Seterusnya acara baik kategori lelaki disandang oleh Reba Pardana. Sampailah sudah kita ke penghujung majlis pada hari ini. Pada kali ini, kita dapat lihat bukan sahaja semangat kesukanan yang tinggi, malah semangat kerjasama erat antara guru-guru, ibu bapa dan pelajar. Tahniah kepada para pemenang, syabas kepada semua peserta dan terima kasih diucapkan kepada guru-guru dan ibu bapa yang telah menjayakan majlis ini. Semoga pengalaman indah ini menjadi kenangan manis buat para pelajar. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani, mengungguli prestasi. Sharks TV berinformasi, memacu generasi. Sharks hebat, Sharks hebat. Adios!